Kita tak dijemput, harus pergi. Ulama tak kata haram pergi, haram makan. Lepas tu kalau kita bawa kawan kita daripada Kampung Raja nak pergi KL, kebetulan hari ni ada jemputan kahwin di Taiping, tapi kita pergi berdua dengan kawan kita sini. Kawan kita tidak dijemput, faham lagi? Sampai di sana kawan kita tak boleh turun, duduk dalam kereta lebih elok sebab tak boleh makan. Turun tu boleh, haram makan. Nampak lagi? Ramai orang dia bawa kawan dia, pandai-pandai dia bawa duduk makan macam dia punya kenduri. Wajib ganti tu, walaupun dah 40 tahun berlalu, wajib ganti dengan harga semasa, bukan harga dulu. Harga sekarang lebih kurang seorang makan RM15, wajib ganti RM15. Jangan main-main harga haram. Nampak? Tak ramai orang dia bawa kawan nak pergi KL, singgah kat kenduri, dia ajak makan. Faham? Kena jumpa tuan rumah. Tuan Haji, saya ni dari Kampung Raja yang Tuan Haji jemput. Kawan saya tak dijemput tapi nak pergi KL, naik sama-sama. Nah, minta izin, boleh tak dia makan bersama? Tuan Haji kata tak ada masalah, tak boleh. Nah. Tak boleh, tak boleh makan. Ha lagi. Kita dalam hati binawi punya haji. Nampak?